Okey, Assalamualaikum dan seperti biasa berjumpa lagi di channel Kuala Lumpur Info Media. Ramai ya abang rasa yang tunggu-tunggu video daripada channel ni ya. Okey, kita lama tak ada video roboh-roboh wanganan ataupun gerai-gerai haram ya. Kali ini kita ada sebuah lokasi untuk kita tinjau, iaitu di Lembah Pantai ya, Parlimen Lembah Pantai, lokasi di Kampung Kerinci, bersebelahan dengan ataupun kuartus polis ya, Desa Aman ya. Kali ini kita nak tinjau lokasi gerai-gerai tepi jalan, ada di kiri kanan jalan di lokasi ini ya. Kawasan ini memang penduduknya padat, jadi baru-baru ini pihak DPKL telah merobohkan gerai-gerai yang berada di tepi jalan, di kiri kanan jalan ini ya. Sekarang kita dah sampai ke lokasi ini dan kita nak tinjau sejauh mana kerja-kerja meroboh dan membersih bangunan di sekitar lokasi ini ya. Di sebelah kiri abang adalah Kampung Kerinci ya, kampung lama yang ada di Kuala Lumpur ini ya. Sekarang kita boleh lihat di sebelah kanan kesan robohan daripada pihak DPKL. Masih lagi ada sisa-sisa di situ dan ada sebuah kedai yang masih lagi tidak dirobohkan. Kita rasa mungkin dia ada lesen, tapi yang di kiri kebanyakannya telah bersih, telah dirobohkan oleh pihak DPKL. Memang tak boleh ada kedai sebenarnya di tepi jalan ni sebenarnya, mengganggu lalu lintas. Jadi mari kita sama-sama tinjau di lokasi perobohan bangunan-bangunan atau gerai-gerai di tepi jalan ini ya. Hanya ada satu gerai lagi di sebelah kiri, nasi kukus apa ni ya, nasi kukus, gulai rempah, gulai kawah di Cempaka abang rasa. Jadi seterusnya ke deretan ini sampai ke perkuburan Islam ke Kampung Kerinci, kesemuanya telah dirobohkan. Mari kita sama-sama tinjau di lokasi ini.